di akhir zaman boleh jadi meninggalkan maksiat dan dosa pahalanya lebih besar berbanding melakukan kebaikan dan ketaatan. Ada orang ni duduk Masjid Nabawi hari-hari baca Quran solat. Tapi kalau kita dekat sini cabarannya banyak. Buka je TV macam-macam cerita. Ada sekarang pula Android buat YouTube. Anaknya downloadkan pula yang namanya TikTok. Dulu katanya nanti nak tengok video ceramah. Alah, wis apa-apa ditelengi. Kan? Macam-macam gitu. Dulu kita marah remaja main telefon. Sekarang ex remaja pun main telefon juga. Betul tak? Cabaran kita lah. Tapi kita ni pahalanya apa dia? Meninggalkan maksiat dan dosa, jaga anak yang kadang-kadang susah, dikandani ngandani. Ya, kita bagi tahu dia kata kita balik. Kau dah baca Quran? Alah, mak pun belum baca. Sabar je lah. Kan? Bapaknya suruh kau pergi surau, pergi masjid. Alah, ayat pun tak pergi. Wah. Kan? Jadi tu cabaran. Ada orang daripada kecil sampai tua sakit. Ada orang daripada kecil sampai tua sihat.